aku try DM Sepelawak punya media sosial pada tahun 2023. Kita hampir-hampir kita dah berlaga dah pun, dah accident dah. Betul. Tapi kalau dah aku pernah kena santau ni meh. Korang pun tak tahu aku Pernah kena santau? Assalamualaikum, selamat datang ke apa nama podcast kita ni? Kita bincang seperti sebelum ni, podcast kita. Sembang Luar Padang Padang. bersama Lera FC. Nama saya Taufik. Syafiq. Muzairi. Dan saya J. Okey, so hari ini kita nak sembang berkenaan tentang cerita dalam Lerak lah. Betul. Saya tahu lebih dalam lagi. So kita nak bermula dengan away days. Okey, aku nak tanya Syafiq lah. Syafiq, first away day kat mana Lerak sebelum ni? WD first Lera FC dekat Johor lah pada tahun 2021. Masa tu PKPB dan macam-macam terjadi masa first away day tu. Ada yang kena COVID lah, ada player yang tak dapat pergi kan. Sebab away days pertama sekali kat Johor sebab naik flight lah. Kita orang nak merasa macam mana nak feel player naik flight, tidur kat sana apa semua. Lagi satu sebab kenapa Johor, sebab apa-apa kita tak pernah tak ada apa-apa orang kata pengalaman lagi untuk nak away days ni kan. So kalau kita takut keluar apa semua, so takut apa-apa in case kita boleh balik jalan darat kan. So alhamdulillah semua berjalan lancar, okey. And then yang keduanya baru kita keluar sikit daripada Semenanjung, pergi Borneo dan seterusnya kita ke luar negara lah macam sekarang. Okey, bercerita pasal luar negara, away days kita di Indonesia, betul? Okey, macam mana kau boleh terfikir nak buat away days dekat Indonesia, lepas tu macam mana kau boleh jumpa opponent, macam mana tu? Sebab ramai tak tahu ni. Yang satu tim kita ni tim sosial, betul Ah, tim sosial, jarang tim sosial ni nak keluar. Lagi-lagi melihatkan kos, betul tak? Biasanya betul. orang akan bermain di dalam Dalam negara lah. saja kan. Mana terfikirnya untuk buat di Indonesia? Okay, berkenaan dengan Indonesia tadi Okay, Indonesia ni sebab kita macam aku cakap tadi lah, kita start daripada Johor dalam Semenanjung, Penang, dan kita keluar daripada Semenanjung pergi Borneo. Lepas tu kita dah settle tu, kita try lah keluar negara sebab tim community ni banyak sebenarnya kan. So start daripada tu, kita start daripada Indonesia. So tahun ni alhamdulillah kita akan plan ke Singapura pula lah, dan seterusnya ke negara-negara yang lain lah. Setahun sekali kena ada away day. Okey, Pik, kalau aku boleh tanya, kenapa destinasinya Indonesia? Sebab Indonesia komuniti dia besar lagi daripada kita kan. Kita orang punya penduduk pun lagi tinggi. Itu nak kata Malaysia ni, lagi satu tim, kenapa Indonesia, tim Indonesia banyak dia turun sini tapi kita yang jarang ke sana. So tu salah satu benda yang rare jugalah kan. Okay. Baik. Okeylah. So kita away days Indonesia tu 2 hari satu malam kan. So masa dia tu memang masa tu sangat padat. Macam-macam lah yang kita hadapi kat situ kan. Dengan Mungkin Syafiq boleh kongsikan apa yang berlaku ketika perjalanan ke Ya, hotel. Itu yang kita nak dengar tu. Benda tu banyak agak macam ush. Apa hal ni kan? benda tu jadi Mungkin yang tahu ni yang mana pergi je. Yang tak pergi, ada sebahagian daripada pemain kita yang tak join kan, tak pergi. So orang tak tahu. So mungkin daripada podcast ni view kita boleh tahu apa yang berlaku ketika perjalanan ke Indonesia tu. Cerita Abid. Ya, sebenarnya kita sebenarnya kat sana kita lawan dengan tim community hotel. So daripada airport diorang dah ambil kita, diorang dah servis kita apa semua. Tapi dalam perjalanan daripada airport nak ke hotel tu terjadi satu insiden di mana kita hampir-hampir kita dah berlaga dah pun, dah accident dah. Betul lagi. Dah accident dah. Tapi nasib baiklah kita punya driver tu dia boleh kawal dengan okey lah. tak lah. Sebab apa tau? Sebab Muzai asyik cerita kat aku kan, beli insurans. Betul. Tak beli insurans. Tak beli Bila insurans. jadi macam tu, dia jadi trauma kau tu. Aku macam, weh, bila turun daripada van dah. Oh, betul-betul kena beli insurans. Start tu baru kita fikir, kita bila travel ni insurans mesti Ya, ada. betul. Insurans tu penting. Insurans penting. Mesti.
Kalau insurans tu mesti kena ada. Macam aku pun kalau dengan wife pun travel pun mana, insurans ni penting. Betul. Walaupun kita nak main, yelah sebab kita kat Malaysia adalah kita punya, orang kata apa, harga kita lah, harga rakyat Malaysia semua apa. Kalau kita luar negara lain tu. Lagi kat Thailand. Itu ya, insurans penting lah. Insurans tu belum lagi dengan waktu kita tak cukup tidur lagi. Yalah, contoh macam aku, Muzai dengan J, kita orang gerak awal tau. Kita orang daripada pukul 10 malam tu. Aku duduk 10 malam, kemudian pukul 12 kita orang tak tidur langsung tau. Lepas tu sampai airport dalam pukul berapa? Tiga kan? Pukul 3 lebih. 3 lebih. So memang tak tidur langsung tau. Even dah sampai Airport bila pun. dah sampai airport, dah sampai hotel pun, tidur pun sebenarnya tu tak cukup tidur sebenarnya. Memang yalah, bila sampai tempat baru kan, kau rasa macam nak lena tak lena lah. Aku dengar bangun awal dah ajak aku pergi makan dekat bawah apa semua. So memang tak cukup rehat lah masa tu. Lepas tu tunggu. Apak dah pukul 7. Wah. Santai kita punya risau kan nak kumpul ramai-ramai kan. Okey, berkaitan dengan Airways ni kan. Mungkin boleh cerita lah. Airways ni banyak orang yang tak tahu, antara kita punya player tak tahu apabila aku game di sana tu. Kalau tim-tim sosial ni pergi sana, rasanya boleh lah. Maksudnya ada secure tak untuk orang main. Kita tahu kan macam mana kita bila main kat tempat orang ni, dia punya vibe tu lain betul lah kan. Mungkin boleh kongsikan? Okay, kalau pasal away days ni, aku rasa korang sendiri pun tahu jawapan dia sebab korang sendiri pun pergi semua kan. And then, untuk kat sana sebenarnya okey je kalau kita jumpa tim yang okey lah. Tapi kita kena betul-betul, macam aku macam ni. Aku setiap kali away day aku akan pergi dulu. Johor aku pergi dulu. Ricky dulu lah. Sarawak aku pergi dulu. Mana-mana aku pergi. Even Medan ni pun, Indonesia pun aku pergi dulu. Aku pergi tengok apa semua kan. Aku pergi seorang tu sebab memang aku jenis berjalan. So sebelum tu aku nak bawa orang, aku pergi dulu. Itulah kisah dia. So lebih memudahkan lah. Ada team opponent lain juga tanya, macam kita orang nak buat trip ni, nak ke Perlis apa semua, macam mana korang handle? Aku jujur lah aku macam ni. Sebab aku ni memang berjalan, memang aku travel. So ada kelebihan aku kat situ. So aku boleh bawa team aku kat situ kan. Jadi macam memudahkan lah. Okay. Tapi kau tak nak macam sebelum ni kan macam kau cakap tadi sebelum tadi, first kau pergi Johor and then kau pergi Sarawak kan. Kenapa kau tak nak continue ke negeri-negeri lain pula? Sebab kau kena faham, aku nak buat konsep Lerak ni lain daripada yang lain. Kalau kau nak ikut setiap negeri satu ni, semua dah buat dah. Tim-tim lain semua dah buat. Aku nak buat yang kira macam nak achieve tu, benda tu tak semua orang boleh buat, faham tak? Kat situ lah. Okey, betul. Mungkin maksud yang Muzai cakap tu, mungkin kita boleh adakan macam road tour negeri-negeri. Boleh juga. Sebab yang luar negara tu luar negara lah, tapi yang dalam negeri-negeri ni yang belum kita pergi lagi. Okey, macam sekarang ni yang dah pernah pergi Johor, Penang, Sarawak. So ada lagi beberapa negeri yang belum pergi lagi. Aku rasa mungkin boleh dipertimbangkan lah. Macam contoh kita di Terengganu kan ada padang turf yang dekat tepi jambatan tu kan. Lepas tu kalau kat Perak dekat Pangkor contohnya, main kat tepi pantai. So mungkin akan datang. Sebab aku tertarik ada satu tim yang hari tu yang kita main dekat arena tu, yang dia naik bas satu family tu. Kalau dia vibe dia lain tau. Dia saya tahu dari Penang ya? Penang kan? Dari Penang kan. Ya. So, Masa yang dia main dengan kita tu. Ya betul. Tapi vibe dia macam pergi sanggup bawa family semua satu bas pergi sana. Tapi kalau kalau kita mungkin player-player je lah kot, tapi aku rasa tu mungkin boleh dipertimbangkan sebab kita mungkin kalau ni macam padang yang dekat Terengganu tu, okey Lerak dah sampai kat padang ni dah. So padang dekat Pangkor, okey Lerak dah sampai padang ni. So maksud aku macam tu lah. Boleh. Kalau Syafiq macam mana? Boleh je, akan dipertimbangkan sebab kita buat tim ni bukannya setahun sekali apa semua kita dah stop. Kita ada target kita. Tak kisah berapa lama, masa panjang lagi kan. Kita boleh buat untuk masa akan datang. Tak ada masalah benda tu. Okay, so next away day kita mungkin ramai yang tahu kot, kita akan ke Singapura pada Bulan 6. bulan 6. Okay, so macam mana? Okay, aku dapat tahu yang sebenarnya away day Singapura ni Syafiq dah rancang
masa kita dekat Indonesia lagi. betul. Ya, Kan? ingat kita game kat Indonesia, lepas habis game tu kita balik hotel. Lepas tu Malam tu tu kita yalah kita lepak-lepak. Dia Dia tak ada dalam masa kejadian tu, dia tak ada. Apa yang dia buat sebenarnya pada malam tu? Kalau kita boleh kongsikan. Kau ada sekali. Satu bilik. Aku satu bilik yang Apa Syafiq. yang Syafiq lakukan masa kat Indonesia malam? Aku dah penat lepas kita malam tu kita makan semua penat kan. Lepas tu aku balik hotel, aku balik bilik kan, Syafiq still ada handphone. Aku dah macam, "Bebek tak tidur?" "Tak boleh tidur weh, jap kan." "Tak apa, aku tidur dulu. Besok bangun pagi." Masih lagi berjaga. Ya, serius. Dia dah check detail lah. Aku dapat ini mesti ada something ni. Lepas tu Kalau lepas tu boleh kongsikan apa yang bila dia cakap apa yang kau buat masa tu malam tu? Aku pun dah lupa apa aku buat malam tu. Tapi sebenarnya part yang away days apa semua ni aku dah rancang memang setengah tahun awal lah. Setengah tahun awal lah. Macam lepas Singapura ni aku ada plan lain pula. Kita nak susun untuk ward pula kan. Sebab ward 2 tahun sekali. Ward tu pun ada banyak kisah dia juga. Tapi untuk Singapura ni harapnya semua okey lah. Sebab ni first time kita pergi dengan bas kan. Tu lah. So next boleh tanya apa nak tanya lagi? Next question. Benda ni boleh cut kan? Benda ni boleh cut kan? So kita lompat yang dulu. Tanya. Kau tanya. okey, Apik, mesti orang ramai tertanya lah. Dia mesti yang macam kau cakap kat kita orang DM kau, macam mana boleh dapat artis? Macam mana boleh main Harimau Melaya? Macam mana boleh main Jemah? Kau rasa apa kau nak bagi tahu kat diorang? Okay, sebenarnya soalan yang paling banyak sekali orang tanya macam mana kita boleh set dengan super lawak lah. Betul. Super lawak tu soalan yang paling banyak tanya selain daripada macam mana nak join Lerak dengan lagi satu macam mana boleh dapat sponsor. Okay, aku start dengan super lawak dulu. Kita start dengan sepelawak dulu, Pek. Super lawak ni ramai orang tanya. Sampaikan aku cakap tak apa lah dengar kat podcast kan. Okay, first kali aku try DM super lawak punya media sosial pada tahun 2023. 2023. 2023. 2023 and then masa tu memang dia tak scene lah. Selain kata tak scene lah, dia tak. Tapi hujung Sebab Lerak masa tu belum 2023 follower berapa masa tu? tak ya, tapi tak tahu lah, tak sampai 1,000 lah. Mungkin. Tak tahu lah. and then aku dapat last kali dia ada dapat lah contact. Dapat contact tapi tak available, Selepas tak free. last first kau try DM 2023. Dia jawab, dia balas kau punya. Asalnya 2023, hujung tahun yang 2023 sama lah, lah. tahun sama. Tapi tak dapat lah. Kita nak try set untuk 2023 tak dapat, 2024 dapat, 2025 tak dapat. Oh, 3 tahun tak dapat. Tapi 2 tahun lah, 2026 ni aku dah cakap benda ni dekat podcast CIC dengan ni. Okay. Aku dah cakap next target memang nak plan dengan sepelawak lah kan. And then alhamdulillah tahun ni kita dah 3 kali lah friendly dengan diorang. Diorang pun nak kan. Friendly kita ni pun kali keempat dia lagi nak ni. Itu rezeki lah, rezeki. Tapi bila orang tanya macam mana boleh dapat, bukan senang lah. Untuk pengetahuan viewer kat luar sana, untuk kita friendly dengan tim-tim yang contoh Sepelawak, Mak Jemah ni bukan sesuatu yang mudah tau. Kadang-kadang orang kata perlukan kesabaran dan masa jugalah. Bukannya kita, contoh minggu depan kita nak main, 2 hari sebelum tu kita DM, tak dapat lah Mat. Syafiq tadi pun 2023, 2 tahun punya 2, 3, 4 dekat 3 tahun dekat 3 tahun barulah rezeki tu dapat main bersama. Okay lah, macam Muzai, kau berapa kali main dengan Super Lawak masa tu? Ada main tak? Aku tak main. Muzai tak main ke? Aku main Mak Jemah dengan Harimau Melaya. So J ada main? Untuk aku dengan Super Lawak sekali. So macam aku 2 kali. Aku first game dengan second game. So bagi aku dia satu pengalaman yang best lah. Walaupun nama tim dia Super Lawak, tapi bila main bola dia tak jadi lawak. Memang tak lawak. Memang tak jadi lawak bila main bola. Memang Jeb kalau serius. main bola memang serius. Pada tidak pun dia lawak sikit je lah. Tapi memang tak, memang betul-betul intensity lah. Lebih lagi game yang kedua kot. Sebab first game tu dia tak adalah first match kita masa tu. First match tu tak adalah macam kita boleh fight lagi lah 2-1 lah kan. Sebab masa tu dia pun bawa yang player-player macam tak adalah macam ada nama-nama artis kan, influencer. And then second team tu yang dibawa influencer tu yang rasa macam wow. Ada juga yang main dengan IWC kan. Ya, IWC Dakmin. Aku first time main dengan dia. Gila laju tu Dakmin tu. Penalti.
Penalti ayam. Penalti. Oh, penalti ayam kan. So bagi aku benda ni dia tak semua player boleh dapat tau. Kau nak main dengan tim artis tu bila lagi? Ya itu yang visi-misi Lerak ni yang aku nampak dia bagi experience kepada player-player tau. Maksud dia macam Sapik buat away day ni macam yang kita rasa macam kita feel the pro. Kita macam pro player walaupun kita tak berapa nak pro tapi kita feel away day tu macam mana. Dalam ada satu tim Lerak ni best ni ada management boleh uruskan semua. Just player datang bayar main. Oh, so kan tahu tak kenapa Lerak lawan 3 kali dengan Super Lawak? Sebabnya antaranya kita orang nak bagi peluang untuk player-player Lerak merasa untuk lawan dengan tim-tim artis. Betul tak? Tapi kalau boleh katakan, bila kita buka list, bila lawan dengan Super Lawak atau lawan dengan tim-tim yang macam cakap top famous lah kan, Super Lawak, Mak Jemah, boleh kongsikan isi nama full tu. Berapa lama sekejap? Sampai 5 minit lah. Benda tu biasa lah. Sampai 5 minit pun. Sampai 5 minit. Rekod Itu yang DM tepi tu macam mana pula tu? Ada juga tu yang macam adalah kan. Boleh tak cerita sikit? Biasa lah, bila demand ni banyak lah. Ada yang DM kata boleh tak saya nak main full, aku bayar double apa semua kan. Benda tu biasa. Lepas tu tim-tim luar pun ada nak join juga. Benda tu biasa untuk dalam lawan-lawan dengan tim besar ni. Tapi biasa. tapi biasanya Lerak akan macam contoh kita 3 kali main itu hari kan. Tapi biasanya yang kalau macam contoh game first dia dah main, second kita bagi peluang kat orang lain kan. Tak adalah Betul. dikonquernya oleh player tu saja. Kadang ada juga kita bagi peluang. Untuk Lerak ni lebih kepada community betul tak? Bukan kita nak berfight, nak lawan, nak menang sangat pun kan. Tapi biasalah main bola tu adalah sikit nakkan kemenangan kan. Tapi tak adalah terlampau semangat sangat lah kan. Betul tak? So apa tadi? Okey lah. Pit, macam mana kalau tim-tim lain nak friendly dengan Super Lawak ataupun Mak Jemah ni, so apa perlu diorang buat, apa nasihat untuk diorang? Sebab banyak kau dapat DM kan, bang macam mana boleh main macam mana boleh main lawan dengan Spolok sampai dalam sebulan ataupun dalam 2 bulan 3 kali macam mana kan. Mungkin kau boleh terangkan macam mana cara-cara untuk tim kau approach tim-tim macam tu. Okay, first kali nak tak nak korang kena DM dengan platform korang. Faham tak? Menggunakan IG team tu sebut. Ya, dengan platform. Kita ada platform bola, kita DM player bola. Sebab tu lah macam mana boleh dapat legend, macam mana boleh dapat player-player ex-player yang tengah main apa semua, yang nak main dengan Lerak tu semua as a platform, bukan yang personal aku sendiri. Kat situ kita boleh ni lah, orang boleh percaya kita lah. And then lagi satu, kau tak perlu nak manage team ni, kau tak perlu nak terlalu kaya, kau tak perlu nak tak ada duit sangat pun tak boleh. At least kau kena ada duit untuk standby apa-apa. Sebab apa-apa kau nak dipandang semua, kau kena keluar duit dulu. Kau nak dapat untung, nak main duit senang je, tapi sekejap lah tim tu, tak lama lah. Tapi kalau kau nak stay apa semua, kau nak ni memang kena banyak keluar modal lah, kena keluar duit dulu lah. Benda tu biasa lah. Tapi yang penting sekali adab lah. Kita kena, maknanya kalau kita nak ajak orang friendly ni, kita kan macam siapa cakap lah, kena proper betul-betul kan. Guna IG yang betul, ayat yang betul kan. Janganlah macam, jom bang friendly kan. Bila ajak tak boleh kan. Ya, so macam tu lah. Masing-masing ada pengalaman. Okay, kita nak teruskan ke segmen yang ketiga. Segmen yang ramai orang tanya juga, iaitu sponsor Lerak FC. Yang pertama kita ada Carabao, yang kedua kita ada Carlyle, yang ketiga kita ada Natra Crepet House. Oh, tak ada. Ada Natra Crepet House, dan keempat kita ada Smart Dad. Dengan Jersey kita. Dengan vote eksklusif. So okay, kita start dulu dengan vote eksklusif. Mungkin Syafiq dah cerita dekat podcast sebelum ni. Tapi untuk Carabao dan Carlyle ni mungkin tak secara detail lah. So okay, Pete,
Okay, sebelum kita pergi Carabao, sebelum tu kita ada sponsor dengan air dengan Genzen. Okay. So, okay, baik. Permulaan Lerak untuk dapatkan sponsor tu macam mana? Ada tak dari segi wang ringgit, bila kita tahu sponsor ni akan datang wang ringgit. Mungkin sponsor ni pun jangan kita pandang satu tempat. Sponsor dari segi wang ringgit. Daripada logistik pun dikira sponsor juga, betul tak? So mungkin Syafiq boleh kongsikan dekat viewer kita yang tanya pasal sponsor ni. Okay, orang tanya pasal sponsor, macam mana boleh dapat sponsor kan? Betul. Okay, sponsor ni kau jangan harapkan duit. Tak semua orang bagi duit. Tak semua orang bagi duit. Kita bukannya tim cuci duit. Kita bukannya tim buat duit nak claim income tax ke apa. Selalunya orang nak sponsor ni sebab dia nak claim income tax lah, apa dia nak cuci ke kan. Tapi bila kau handle dengan fund yang kosong sen, kau nak minta sponsor dekat sponsor, kau tak boleh nak harapkan kewangan dorang. At least dorang dapat bagi equipment macam ni pun dah kira bersyukur Cukup lah. sangat. Untuk kita bila game tak ada air, macam mana? Susah betul lah. Pernah. Kita pernah alami sebelum ni dekat macam Padang. Ada yang jangan sebab kebanyakan player kadang dia expect apa tau. Ada team ni okey datang-datang dia mesti sediakan air apa semua kan. Tapi selalunya Shah Alam lah. Kita level tu Padang Shah Alam. Dia tak adalah semua Padang, tapi masa tu kebetulan lah Padang tu memang tak sediakan air. Tapi kita pun tak expect jugalah pasal benda tu kan. So okey. Untuk ni dia tak terangkan pasal air lagi. Pasal untuk permulaan tu yang mula-mula sekali Genzen tu macam mana Syafiq boleh dapat, adakah tanya sendiri ke ataupun dia orang datang diorang approach tim Lerak ke ataupun Lerak untuk sendiri permulaan sebab tu antara nama besar yang mula-mula Lerak dapat untuk sponsor. Betul? Kau tak silap akulah. Okay. Apa-apa benda yang orang nak kita sponsor, kita kena approach. Orang tak boleh nak approach kita. Oh, ya betul. Sebab kita bukan ada nama. Kita just team community. So apa-apa kita kena start approach lah. Dengan apa? Dengan platform. Bukan dengan personal. Okay, dari situ dia nampak kita, apa yang dia boleh bagi, apa semua-semua. Kat situ kita deal lah dengan cara baik kat situ. Okay. Okay, so selepas tu kita pun dah hentikan kerjasama dengan Genzen dan kita teruskan pula dengan kontrak dah habis lah. Kita teruskan pula dengan air Carabao. So bagi aku lah ini antara sponsor yang sangat berguna di dalam Padang. Betul. Sebab dia air tenaga tau. Kan? Betul tak? So setiap kali walaupun kau letak air mineral pun player tak nak ambil air tenaga dia juga. Kita punya game lepas game ais batu ada. Ais batu. Tinggal air apa yang dia dalam box kita tu? Ais batu. Tinggal. Air ni licin. Ya. So okay, mineral tapi air tenaga ni memang dia dah nampak macam satu Lerak ni dah macam tahap ke semi pro tau. Maknanya kalau kita tengoklah tim bola pro pun memang diorang akan ada satu air tenaga kan. Acetoni apa semua kan. So okay baik. Macam mana boleh terjalin kerjasama dengan terjalin dengan Carabao Dengan Carabao ni sebab kita deal dengan dia. Kalau dapat dengan Carabao ni, kita akan letak jersey. Kebetulan masa tu kita nak launch jersey. Ya, betul lah kita nak launch jersey. So kita nak launch jersey. lah jersey baru. Okay. So kita kata boleh tak logo ni letak dekat jersey baju depan. So dia kata boleh ke, tak apa ke? Diorang pula terkejut. Tak apa ke letak Padahal diorang sponsor ni. Padahal diorang sponsor. Tak apa, boleh je sebab ni bukan nama kecil. Ini Carabao Cup kat Premier League apa semua ada kan. Tapi kan masa tu memang masa tu memang Syafiq offer macam tu dululah dekat dia. Ataupun memang awal-awal tu macam boleh tak nak sponsor minta sponsor untuk Lerak, batu Syafiq bagi tahu yang nanti kita akan letak jersey macam itulah caranya, ataupun kita bagi portfolio lah. Apa-apa ni kita akan bagi detail kita dari mana apa semua kan, apa yang kita dah achieve, apa kita ni kita bagi tahu objektif kita as a team community, ada apa yang kita nak buat depan ni next. So dia pun bersetuju, dia pun berminat. Dan untuk pengatakan semua, Carabao ni bukannya dengan Lerak je, dia dengan community team pun memang banyak team. Banyak juga. Benda ni membantulah untuk team-team community macam kita yang santai ni kan. Satu Bagus lagi, okay lah, kalau aku salah lah. Satu lagi,
Aku rasa mungkin sebab konten memainkan peranan jugalah. Betul. Konten sebab sebelum ni pun kita pernah buat konten dengan brand yang lain juga kan. So kita promote diorang punya brand. So mungkin tu salah satu jugalah kita punya. Mungkin orang luar dia tak tahu. Okay, contoh, once bila kita dapat sponsor, sponsor takkan bagi macam tu saja tau. Dia nak mesti ada pulangan untuk orang. Betul tak BM? Betul, So betul. untuk di set lerak, bila kita dapat sponsor daripada apa Caroline, daripada Carabao ni kan, apa yang kita buat untuk kiranya macam untuk advantage untuk orang pula. Apa ni kita bagi apa dekat orang bila orang sponsor kita. Konten lah macam kau cakap lah, konten. Post apa Mungkin kat semua. sana orang tak tahu. Bagi air ada lah. Dia sebenarnya kan yang Tak penting boleh, untuk korang punya portfolio dalam tu, korang sebelum korang nak approach sesuatu produk tu, korang kena buat konten dulu. Sebagai satu contoh supaya korang boleh tunjuk dekat brand tersebut. Okey, contoh sebelum ni mungkin korang buat, walaupun bukanlah konten produk tapi korang buat konten-konten yang menarik apa semua. So bila sesuatu brand tu tengok, dia mungkin akan, oh konten ni mungkin boleh selitkan diorang punya brand. Macam contoh macam Lerak sendiri, kita sebelum ni pun kita ada buat macam mini konten kan. Setiap game kita ada macam ada Syafiq bagi ucapan, lepas tu review bola, and then lepas tu bila Carabao dah masuk, kita selitkan pula dengan video air Carabao. Sebelum ni pun dengan brand lain lah. So itu salah satu yang memberi advantage kepada tim tersebut untuk nak dapatkan sponsor lah. Rasanya kan apa yang awak terangkan tadi tu rasanya Syafiq sama je macam Syafiq terangkan tadi. Aku ni untuk viewer lah kan. Sebab kadang-kadang okey, macam ada kan yang tanya, abang macam mana nak sponsor, tapi bila kita tengok dia orang punya social media macam setakat tak ada setakat gambar kan. So dia sering kata paling tidak pun tim kau kena aktif lah. Kalau sebulan sekali main bola tu, sebulan sekali ada game, untuk tim kau tu agak susah juga kan sponsor nak bagi kan. Kena aktif. Bagi aku konten video tu sangat penting lah. Sebab sekarang kan orang zaman sekarang, zaman TikTok kan, zaman video apa semua, orang sekarang tak melihat dan membaca tau, tapi orang melihat dan mendengar. Betul. Video tu penting. Betul. Ya. Walaupun video tu hanya 10 second, 15 second, tapi konten dia padat, brand tengok, dia akan tertarik lah. Betul. Kan, kalau setakat letak gambar je mungkin for them tu setakat letak gambar je kan, mungkin macam biasa ni kan. So dia nak sesuatu yang lebih lah, video lah. Sebab gambar ni senang je, orang ambil gambar-gambar, tapi video tu kau nak buat konten. Sebab kita sendiri ada cabaran sebelum ni kan dengan dengan orang yang tak nak on camera. Kita Lerak pun macam tu juga. Dengan brand sebelum ni pun bukanlah kadang-kadang muka apa, kadang kita rasa macam acik-acik muka kita je kan dalam konten ni kan. Aku Muka kau je yang cakap kan. So itulah. So cabaran ni lah nak buat konten ni. Kepada tim kat luar sana tu, so kalau nak dapat brand tu kena ni lah, kena memperhebatkan lah konten. Konten is penting lah. Penting. Ada apa-apa soalan lagi sebab aku ingat kau bagi satu-satu aku soalan, aku akan jawab dengan panjang lah. Sekarang aku tak asyik masa, aku lupa. Ni ada masa. Okey. Sekejap dah. Sponsor dah tanya. Cabaran sponsor pun topik pun dah rumus. Cabaran handle team pun. Cabaran handle team kan. Okey, cerita dalam Lerak. Cerita dalam Lerak. Apa? Jom. Apa yang terakhir? Tapi aku berdua dengan dia. Okey. Kau pun cerita Lerak. Okey, so kita pun dah cerita tentang sponsor. Satu lagi sponsor kita tertinggal lah sebelum kita tutup. Caroline bola sepak. Ini penting bola. Bola ni sangat penting. Kita pernah juga kan ada kes di mana kita datang ke Padang, bola tak ada nak menyepak. Sedih. Bola ni antara yang penting. Selain pada Carabao ni, Caroline ni memang aku cakap, aku betul-betul berterima kasih lah dengan kita cerita. Okay, pasal Caroline ni macam biasalah, sama dengan Carabao, kita DM kat IG and then dia ajak jumpa untuk
dia sponsor apa semua, dan dia bagi bola. Time tu dia bagi 5 biji bola macam tu. Dan masa tu kan kita pergi sekali untuk jumpa owner kat situ. Dan ada juga sebahagian daripada management kita lah yang deal dengan orang kan. Sekarang ni management 2 orang lah yang handle dengan bola. Dengan bola. Untuk bola pun kita orang bukan part 100%nya kepada Syafiq. Kalau ada seorang je buat kerja, yang lain team tu penat dekat dia lah. Jadi kita orang dekat dalam Lerak ni pun ada management, ada tugas masing-masing. Macam ada part by part lah, masing-masing kena gerak. Kalau macam tengok poster kita orang dekat IG tu ada jawatan masing-masing. Setiap seorang ni sebabkan kita ni Sapik ni adalah tonggak utama kita lah. Bagi macam Lerak ni dia adalah satu orang besar yang kita nak bantu dia. Nak menyenangkan dia ni lah, dia punya tugas. Sebab bola ni penting tau. Bola ni sangat penting. Sebab kau nak harapkan bola daripada individu kan, ataupun contohlah kita nak collect beli bola ni pun. Kau nak collect pun paling tak pun berapa je nak bagi duit, betul tak? Lepas tu kalau nak harapkan bola daripada seorang tu pun, kalau budak tu tak ada game, itu belum lagi game. Kalau kita tengah main satu bola tu, sepak lepas pagar, masuk semak. Dah tak ada bola kita nak main. Satu tu kita main dekat Kuala Lumpur punya tu. Atas bumbung. Atas bumbung. Bola baru. Bola baru atas bumbung. Kan, ada pernah, ni pengalaman aku sendiri lah. Pernah datang main nak friendly, 2 tim tak ada bola. Termenung masing-masing. Lala ref pergi cari bola. Aku pernah ada pengalaman macam tu. So bagi aku, bola ni penting. Memang sangat penting. Dan bila dapat sponsor daripada kanan ni, memang aku memang excited lah. Sebab bola ni memang betul-betul sangat penting. Okay, baik. Bab sponsor mungkin kita dah jelaskan kat sini bab sponsor. Mungkin kita beralih ke macam mana Syafiq menghandle tim Lerak ini dari segi player, deal padang. Orang tak tahu, orang player just tahu datang, 9.5 game, datang sepak bola. Tapi sebelum berlakunya game tersebut, deal macam mana kan? Dia tak tahu. Mungkin Syafiq boleh ni cerita sikit untuk orang-orang yang tak tahu. Pertama sekali nak handle team ni bukan senang. Nak sustainkan team tu, kita boleh tengok team-team community yang lain yang lama-lama macam kelas, macam tim-tim lama yang saya perasan yang ada DM apa semua. Saya pun follow dia orang punya step juga yang berbelas-belas tahun. Baiduri apa? Bidara. Bidara. Lama Bidara. Bidara lama 20 tahun. 20 tahun. Kelas pun ada juga lagi satu. Kita tengok ada tim kacuk, tim-tim lama lah kita follow. And then diorang masih sustain sampai sekarang kan. Kita nak tubuh tim sekarang pun kita boleh tubuh tim baru. Betul? Tapi nak sustain tu bukan senang. Betul, sustain benda mudah. Bukan senang. And then apa tadi soalan? Menghandle nak handle, tim tersebut, player. Dan handle padang dari segi sebelum bermain, sebelumnya game. Yang part yang kita semua player tak tahu. Player tak tahu. Player hanya tahu datang. Manager tahu, kita ada tugas je. Untuk opener ni sebenarnya sampai sekarang pun kalau buka dekat DM pun ada lagi orang nak friendly. Masih ada lagi. Masih ada. So kebanyakannya tolak cara baik, sebab kita punya list sekarang ni kalau ikutkan video ni dah rekod, sekarang ni bulan 5 kan. Betul? Kita punya list ni sekarang sampai bulan 9 penuh. Bulan 9 pack. Setiap minggu ada game. Kiranya Lerak ni dah macam profesional lah. Dia dah ada jadual dia. Bukannya 2-3 hari jom main bola minggu ni aku free. Ada ramai je DM macam tu, bang. Boleh tak Sabtu ni free? Memang dah awal tolak lah. Tak boleh lah macam tu. Sebab kita dah ada jadual kan kita punya. And then lagi satu, bila manage ni kena keluar duit dulu lah. Macam aku cakap tadi, kau nak main duit. Kalau kau nak cakap aku main duit, tim ni takkan lama. Kalau kau nak buat bisnes pun takkan lama tim ni. Tapi bila kau ada passion, kau ada minat, InsyaAllah tim ni boleh kekal. Bercakap tentang komitmen dan passion kan. So seperti yang penonton tahu, kita orang ada trio daripada Cameron Highland, and then seorang daripada Negeri Sembilan. Coach Syami. So Cameron Highland, Pahang pun ada daripada janda baik. Pahang janda baik. Mana kata Ismail. Lerak tu. Ismail. Yang belajar sini lepas tu duduk Kelantan. Siapa yang nak flight pergi macam-macam? Haziq. Tapi tu dia yelah jarang main lah. Tapi macam Ismail, Cameron dengan coach ni boleh dikatakan ada jugalah selalu lah. So macam mana Syafiq boleh jumpa dengan
player macam tu. Lebih lagi Cameron. Aku pernah interview diorang tau. Bila aku tanya, korang betul ke datang dari Cameron? Masa mula aku jumpa Mula terkejut diorang. tak bila Aku tanya pun terkejut lah. kan. Betul ke Untuk dari aku Cameron? sebagai yang main bola santai ni, 3 jam perjalanan macam balik kampung mungkin Ya. Syafiq boleh kongsikan apa yang membuatkan dia semangat nak main dengan Lerau. Aku tanya player-player yang aku rasa macam tak masuk akal. Okey. Sanggup ke datang jauh-jauh main Modal, lerak, modal. modal lagi sendiri sebab kita memang tak bagi apa-apa fun tau dekat player ni. So macam appreciate gila lah kenapa diorang boleh datang main dengan lerak apa semua. Diorang sendiri ada jawapan tu. Kalau korang Diorang sendiri jawapan diorang sendiri. Mungkin akan datang kita panggil pula player-player Sekejap, Cameron tu. Lagi satu. Ni Diorang korang kena tengok apa kenapa diorang nak dengan lerak. Macam korang sendiri kenapa korang nak main dengan lerak. Macam padahal kita just team community, tak menang piala apa semua, lagi keluar duit adalah. Betul tak? Tapi sebab minat kan. Betul. Tapi masalahnya sekarang ni dekat lerak yang aku rasa macam paling tak masuk akal sekali. Ada peminat yang bukan daripada kalangan kita. Ada juga. Ada. Ada seorang dua peminat yang dia bukan family kita, dia bukannya apa semua, tapi dia datang turun game, bila lerak ada game ada turun, dia datang, lepas tu dia balik. Kau rasa Fans. kau rasa aku tak pernah terfikir tim lerak ni ada fan. Dia siap beli jersey apa Memang semua. tak ada mengena dengan Tak ada kena-mengena dengan apa-apa. Isteri pemain Lerak ke? Tak ada. Dia just tengok. tengok media sosial kita, dia macam okey, dia nak beli jersey. Game ada game tak boleh ni nak datang tengok. Kau rasa ada tak tim-tim komuniti lain yang macam tu? Aku rasa benda ni satu penghargaan lah untuk dia. Betul. Satu penghargaan untuk orang-orang luar yang nampak lerak. Sama juga dengan kita ada kau pernah interview Azidan kan, macam mana boleh tengok lerak kan. Macam mana benda tu, padahal dia sendiri yang keluar duit, faham tak? Kita sendiri yang tak ni. Mungkin viewer kat luar sana mungkin tak tahu. Lerak player-player mengeluarkan duit sendiri tanpa ada sponsor. Kami tak ada token ke apa, betul lah kan? Memang Tak ada. player mengeluarkan duit sendiri. So bermain memang betul main untuk dia nak main, dia keluar duit. Betul. Kita tak ada sponsor ke apa. Tak ada, betul. Okay, baik. Okay. Kita tahu yang lerak ni sekarang pool dia dah makin besar. Player dah makin ramai. So, mesti ada pelbagai ragam player-player yang ada. Kan? So, Cara kau menangani. menangani. Sebab, aku rasa kau yang paling kenal dengan player ni. Sebab dia, mungkin dalam management kita mungkin tak apa betul. kenal kan. Mungkin kita tak tahu player ni. Tapi sebab mungkin kau tahulah. Tahap Syafiq, siapa ingat? Okay, player ni ada jersey warna apa? Player, pool bukan sikit. Pool besar tau. Kalau untuk tim community macam Lerak FC ni yang ada 110 members. 110 baik. Tak, aku rasa sebenarnya grup-grup lain ada je yang 7-800. Tak nafikan. Tapi kau rasa list diorang penuh ke 7-800 tu? Betul. Diorang Kadang-kadang 7,800 tu pun hanyalah CCTV. kuantiti. Tapi bila isi list, 2 hari 3 hari nak tengok penuh. Betul tak? sebab itulah 100 orang ni yang ada dalam tu, korang patut bersyukur. Bila kau ada dalam tu, kau kira macam bukan senang sebab orang luar kat DM, bang macam mana nak join Lerak, Ada bila dah join Lerak senyap je CCTV, aku keep balik. Siapa suruh tak aktif? Keep Kena je tu. commit, kena commit lah. Setiap kita kan ada buat setiap 3 ke 4 bulan kita ada buat refresh kan untuk keluar-keluar permainan. Ada tapi yang macam perangai-perangai yang macam meningkan kepala kau lah, macam aduh apa macam Karena lah, yang macam kau macam sakit kepala aku memikirkannya. Kan kita tahu pola rak ni besar, macam-macam ada kan. Ada tak Karena macam pelik-pelik ke kan? Kalau nak cerita pasal player ni, masing-masing keluar duit, kau kena faham. Okay, tapi dark side dia pun ada banyak. Dark side? Dah macam ni lah. Main bola pun ada dark side dia Boleh cerita ke Apik? Sedikit je. Macam korang tahu, Lerak FC ni nak main macam tim-tim komuniti lain, diorang dah sediakan baju tau. Tapi untuk Lerak, kau nak main kau kena beli jersey. Betul. Itu kelainan untuk Lerak memang susah sikit lah. Siapa nak join kena beli jersey. So maksudnya dia ada komitmen, dia memang betul-betul willing lah nak join team. And then dia nak commit. Okay, ada yang beli jersey dah bayar, tapi tak ambil-ambil. Itu
Pelik tu. Dah beli jersey tapi tak Ada, collect. ada. Tak habis bayar jersey tu tu pernah biasa. sampai hilang. Pernah sampai hilang jersey. Pernah sampai hilang. Sampai hilang. Lepas tu solution dia bila hilang? Bila hilang kita kena ganti lah. Tapi yang kali kedua ni yang memang siapa hilang memang tak boleh buat apa lah. Sebab kita dah bagi tahu kita ada pengalaman yang pernah hilang JC. Kan? Dah bayar tak collect. Masalahnya kalau tak collect tak Tapi collect dia tak bayar dah tak habis apa. lah full. Dah, tapi tak collect. Rugi lah. Ada ke yang apa? Aku rasa bertanggungjawab kat situ. Aku pegang orang dah bayar duit aku, orang dah bayar JC tapi aku mesti pegang lagi harta dia. Jadi macam-macam orang lah. Tapi setakat ni semua membantu lah sebab bila kita ada match day sekarang ni setakat video ni dibuat 240 apa 254 match day. 254 match day. Ni 254 match day. Setakat ni kalau kita tak ada match tak ada player-player ni tak ada match day. Betul. Player ni membantu dorang sendiri yang keluar Kita duit. hargai lah player-player yang mana sekarang Kita gerak yang ni. ada kat sini kita membantu untuk menggerakkan je. Yang lain tu player tu turun game, diorang yang adakan match day tu. So kita hargai sebab itulah kita buat award 2 tahun sekali. Kita menghargai player-player, kita menghargai family-family player untuk turun untuk tengok diorang dapat anugerah tu. Itu satu kelebihan lah. So, sebenarnya ramai je TT community lain yang buat award ni bagus sebenarnya. Award, kita buat trip, kita buat family day. Benda tu bagus untuk team Rasa community. Pik, tahun ni kita kena banyakkan award sikit lah. Boleh buat penghargaan untuk lah, penghargaan macam- untuk peminat, untuk pemain-pemain yang dari jauh datang. Benda tu bagus. Untuk ni kan, benda-benda yang rare lah. Sebab macam yalah memang kita macam Sapik menguruskan, management pun menguruskan, tapi tak adanya player-player lerak ni pun tak jalan juga. Betul. Aku pun tak minta apa pun, tak minta orang hargai aku ke apa sebab bila kau dah manage team, aku pun tak keluarkan muka aku dekat sepanjang post aku ni siapa, melainkan aku dah buat TikTok tu aku buat letak aku sendiri lah kan. Okay. Gerak presiden. Okay. Tapi bila aku keluar dengan family weekend, aku keluar dengan family weekend tiba-tiba bang ada game bola ke malam ni apa semua. Aku Orang tak kenal? Aku macam siapa yang tak kenal kan. Aku kenal opponent punya handle. Macam orang Tapi player opponent kita tak kenal lah. Tak kenal lah. So jadi macam ada game lah ni. Ada. Nanti bang jangan lupa cari. Okey. Lepas Mana tu kata lepas tu Umar tanya siapa? Tak tahu lah siapa. Yang tanya tu nasib baik lelaki tu lah. Lelaki lah. Tapi itulah banyak benda-benda yang bila kau dah ada nama apa semua, tak adalah kata tak ada nama tapi at least orang kenal lah. Benda orang yang tak suka pun ada juga yang kita. Itu biasa normal. Tak normal juga. Tak normal, sebab benda tu memang normal tapi kalau dah aku pernah kena santau ni. Korang pun tak tahu. Pernah kena santau? Aku sampai pernah kena santau orang tak suka aku tau. Pasal bola? Pasal bola ke bukan? Bukan pasal bola. Kalau pasal bola sampai kena santau. Sebab masa aku pernah berubat tu aku tanya ustaz ustaz tanya main bola ke? Tapi bukan pak bola ni dia kata. Dia sendiri yang buka dulu cerita. Aku tak bagi tahu pun yang aku ni manage bola dia kata tapi bukan yang orang bola ni buat awak ni. Faham tak? Orang lain ni. Tapi bukan berkaitan dengan santau tu bukan berkaitan dengan pasal bola lah. Ya tapi Tapi kan sebab dia buka pasal bola tau dulu tau. Aku rasa mungkin tak tahulah mungkin pada pendapat aku ustaz ni nak sedangkan hati Syafie macam mungkin ni tanggapan aku. Tapi biasanya kalau orang berubat ni orang takkan beritahu siapa yang dia, buat kita. dia takkan bagi Dia tahu. siapa Dia buat kita. sebab bila dia tanya situ aku dah boleh anggap mungkin dia Awak pakai ni menimbulkan spekulasi. Boleh jadi mungkin dia berkaitan dengan bola tapi dia terlalu jauh tau. Berkemungkinan lah. Sebab dia starting dengan macam tu tau. Macam-macam orang lain ada macam contoh lah macam aku lah kena kan. Lepas tu ada masalah dengan keluarga ke? Tak ada apa-apa. Kita tak tahu, kita tak ada apa-apa tapi tak ada. Pasal bola tak ada, jangan risau. manalah tahu ini kalau Tak, pasal bola ni kira case rare tu. Ni- Bola dan santau. Ni just team community. Sebenarnya team community ni kalau part-part macam terlalu macam tu agak-agak tak ada apa pun. Tapi dalam deal tu yang kau cakap yang pasal awal tadi tu sebenarnya ada part yang sebenarnya susah nak deal. Ada pernah kena scam dengan owner padang lah apalah macam-macam Kita dah payment dulu. Kita dah payment dulu. Lepas tu tiba-tiba kata orang yang payment tu bawa lari duit. Benda tu kita nak handle team ni kita kena ada risiko macam tu lah. Kau kena hadap benda-benda macam tu. Ya, macam pengalaman kita orang pun dulu JC. JC. Orang buat bayar JC lepas tu lari. Sebab dalam team community lagi-lagi Lembah Kelang ni, lagi-lagi yang ada media sosial ni,
kau pusing-pusing situ je. Kadang-kadang player-player Jumpa situ juga. je. Jumpa juga. Nak lari mana pun tak boleh. Aku dengar cerita, ada tim ni hilang. Sebab apa? Sebab bawa lari jersey, bawa lari duit apa semua. Benda tu dah tersebar, tak baik lah kan. Jadi macam, lagi-lagi bila orang dah macam kenal kita kan, kita kena bawa nama tu lah. Tapi kalau orang nak pandang rendah, nak pandang benda tu down pun negatif juga kan. Kat situ Okey, lah. Pip. Sepanjang 254 match Lera FC, game biasanya akan ada menang ada kalah. Mungkin kita nak tahu sedikit. Rekod kita memang main santai. Tapi rekod terbesar kekalahan Lera FC. Kekalahan. Rekod terbesar kekalahan Ustaz. Okey. Kita tim community, betul. Okey, Masing-masing player keluar duit. Okey. Untuk rekod kekalahan yang paling teruk sekali baru-baru ni lah, yang kita kalah dengan ZM Friend 8-0. ZM Friend. ZM Friend That's kita tahu lah. first Kita tahu sendirilah ZM Friend player dia. Okey. Dan kita pun ada menang juga. Kita ada menang besar juga. 7-1, 8-1. Tapi pada akulah, Pada dapat. as yang manage team, engkau tak boleh nak menang je. Betul. Bila kau menang je, kau akan rasa macam pressure kalau kau dah kalah. Bila kau kalah pun straight pun tak boleh juga. Ada masa kena rasa down sikit lah. Ada masa kena turun naik. turun naik. Pasang surut lah macam tak lawa lah. Pasang surut dah kan. Lagi satu, opponent pun kita kena tengok juga opponent. Kalau jenis yang memang dia memang DM untuk nak perang, memang tak boleh lah. Sebab kita memang tim santai. Tapi masalahnya banyak opponent ni yang sedap-sedap yang DM. Mungkin berdasarkan kita punya previous jaringan ataupun kemenangan, mungkin dah start lah tim-tim yang ada kekuatan ni cocok-cocok nak lawan kita. Itu yang jadi pressure tu kat situ. Sebenarnya Rizal main peranan juga. Orang akan tengok Rizal first kali, percaya lah. Apa-apa ni pun orang akan tengok Rizal. Oh, okay, kita nak lawan dia. Kita tengok Rizal. Oh, dia ni pernah. Okay, dia ni kalah je ni. Ada tim yang memang tak tengok Rizal. Itu yang bagus tu. So kita kat sini kita kalau boleh jangan terlalu, sebab kita tak ada target apa-apa. Kita tak main liga. Betul. Kita tak ada apa. Kita just main, just enjoy lah. enjoy je. Okey Lapid. Okey, ini yang mungkin terakhir lah. Penutup lah. So, aku nak tanya kau lah. Okey, dalam Lera ni, kesebelasan terbaik berdasarkan prestasi dan juga kedatangan. Pilihan kau. Okay, benda ni sebenarnya dia macam bias sikit tau. Dia macam bias sebab macam aku cakap banyak kali lah, benda ni kita masing-masing keluar duit. Lain lah kita bayar dia. Aku boleh je nak buka cerita, okay, ni. Tapi dalam sepanjang 254 game, tak dinafikan aku ada 5 select game lah. 5 select game disebabkan 5 select game sebab kita nak perbaiki kita punya result. And then kita nak jaga juga nama kita. tak nak terlalu dibantai lah. Ya, kat situ. Tapi kalau nak kata kesebelasan utama tu dari segi komik tu sebenarnya susah sebab Banyak yelah, player yang commit. banyak So juga kalau player nak commit. kata player commit tu, kedatangan tu lebih 30 player. Banyak lebih. Okey lah, kalau macam tu, kau punya dream squad idaman kau dalam Lera FC yang kau ni tak? Awak seperti belekan-dekan je. Bukan. Kau kena faham. Setiap yang menguruskan pasukan, dia mesti ada macam satu squad impian tau. Macam dia nak macam okey ada one day mungkin aku nak yang macam ni. Dia macam tak komplit lah kalau Neymar tak pergi World Cup. Macam tu. Kau mesti ada. Dia bukanlah Neymar tu macam anak emas kan. Tapi ini dia satu dream squad tau. Aku nak kau senaraikan dream squad Lera FC. Ni kau punya ni je yang kau impikan je. Tapi kalau dream squad ni ini orang luar rasanya tak kenal sangat player-player kita. Ni khas untuk dalam player Lerak lah yang nak tahu kan. Okay. Kita keeper ada 11 orang. Keeper ada? 11. Keeper ada 11. Dah cukup tuan-tuan. Boleh main. Boleh main keeper semua. Kita boleh buat satu tim. Keeper ada 11 and then yang betul-betul setakat ni komik yang boleh bagi ni sebenarnya yang baru-baru ni CI lah untuk yang baru-baru ni. And then Alif. Alif, CI, dua keeper tu banyak membantu juga dan Apak lah. Apa veteran kita. Apak umur pemain paling tua umur 62 tahun lah. 2 tahun main cucu. Dia main bola lagi. 62 tahun. Okay. Untuk defend aku masih harapkan Kita start daripada back kanan dulu.
Back kanan. Tak, aku ambil 4 orang lah. 4 orang. Okey lah, 4 kanan orang. lah. Kanan Yang komik lah selalu ada lah. Uh, 2 set lah. Utama dan simpanan. 2 orang. Siap posisi. Bagi banyak sikit, tak ada bagi. 2 set untuk right back lah. Hmm. Right back, Ari dah kecil lah. Ari dah kecil. Oh betul. Ari dah kecil. Ari pun Ari dia antara yang terawal lah dalam lerak. Ari terawal, Ari terawal lah. OG. Dia banyak support aku untuk teruskan sebab dia tak ada tim lain. Dia memang main dengan lerak je. Tapi even Ari pun dia pun Ari dia memang royal lah. boleh katakan hampir setiap game dia turun juga kan? Ari. Turun. Kecil pun sama. Okey. Sebab defend adalah posisi yang last kali dalam list. Tadi defend kanan kita ke defend kiri. Defend kiri. Defend kiri kecil main defend kiri kan. Tapi kau dah sebut nama dia belah kanan tadi. Ataupun kau nak tukar? Defend kiri Anwar masih baru. Isa masih Biar baru. pilih. Player masih baru ni aku tak boleh nak janji sebab kadang-kadang bila dia pong jatuh. Kau tahu player. Aku letak kecil LB, aku letak RB J lah. Sebab dia komik juga. Sebab tu saya tak nak tanya. Dia ni macam menekan-nekan benda ni Sebab lah. aku semua player aku kenal. Semua player tapi sebab aku pening nak letak mana-mana satu tu. Tapi antara yang tu ada J, ada kecil, ada siapa? Zafran. Zafran membantu juga. Zafran LB pun membantu juga. And then Kanan, kiri kiri kanan. Zafran baru-baru ni main striker kan dia? Oh ya, gol lah. So, kita lihat ke center back. Kiri tadi Dah kiri dah. Okay, center back 4 orang aku letak. 4 orang. Aku letak kau, Topik. Daus banyak membantu dari segi defend kan. Dia pun membantu banyak ah. Lepas tu aku play baru sebenarnya banyak tau yang CB Betul, yang kalau katakan bagus-bagus. pool CB untuk yang baru ni pun semua boleh main. Cuma Banyak bantu. masa lah kadang-kadang kan. Komitmen diorang. Banyak bantu. Aku tak nak bagi lagi 2 nama tu memang banyak sangat bagus. Banyak kan. Sama rata. Diorang pun komik sama rata. Betul. Semua kawan dengan Daus terlalu setiap game ada komik lah. Tu yang macam tak boleh nafikan lah. And then bahagian CM untuk pengetahuan semua kita CM kurang kreatif sikit kat situ. Kita CM kurang kreatif. Bahagian CM kita kurang kreatif. Tapi bahagian tu yang paling Itu engine. banyak paling cepat penuh list, paling banyak dapat sambutan. Biasanya kalau tim-tim sosial ni yang penuh depan dengan midfield. Defend ni tapi tengok juga kategori kalau veteran mungkinlah bahagian defend yang full dulu, tapi bila game Tapi pemain-pemain baru tengah aku tengok memang banyak berbantu lah. banyak bantu betul. Buka game semua tapi kita tak boleh nak ni lagi sebab masih 1-2 game, ada yang tak sampai 10 game. Cuma depan kita setakat ni alhamdulillah. Kau tak main liga tapi kau dapat striker yang memang depan-depan macam tu, aku rasa macam memang syukur lah. Sebenarnya midfield pilihan kau. Midfield. Midfield susah. Midfield Tak apa, boleh je bagi bagi. Midfield susah. Aku tak boleh nak cakap sebab midfield sama rata semua. Sama rata semua. Kita ada berapa midfield? Ramai. Okey, Depan. Farhan tu kalau boleh janganlah sebut Farhan tu je. Depan aku main depan. Aku main striker. Farhan. So aku tak cakap lah aku ni perform tapi aku boleh commit lah sebab aku commit handle lah. And then belah flank kita ramai. Mel, Rashid, Rafi, Saiful Islam, Arif, Trio Cameron. Tu semua yang depannya aku memang rasa macam kalau ada diorang tu memang bersyukur lah. Bagus lah. Tapi kebanyakan pun result kita bila ada diorang kita positif result. Boleh nampak lah benda tu. Saiful, Rashid, Rafi memang bantu. Trio international memang bantu. Ni apa? Rashid. Rashid. Rashid, Rafi, Saiful. Oh ya. Trio international. Ada lagi? Ada lagi? Tak ada itu saja. Simpanan. So Sebenarnya tak payah. itu Tapi sebenarnya aku tak berpuas hati tau dengan nama yang dia bagi ni. Dia lagi bahagian kenapa tengah. pula? Nama aku tak ada. Kenapa pula? Dia tak macam ada berselingkuh macam banyak ramai. Tapi sebenarnya tapi bagi aku sebenarnya lerak pool kita besar untuk Memang besar, untuk tapi- main player tengah pool tu besar. Kalau kita lebih kan lebih daripada 10 orang kalau betul midfield betul tak? ya, lebih. Lebih ramai midfield Cuma, ramai. betul. Aku rasa macam tak puas hati tapi bila aku fikir balik pool besar, CM ni macam-macam orang masuk. Jadi
nak tahu mana yang terbaik tu betul lah, sukar jugalah. Sebab kadang-kadang ada yang betul-betul datang trio, ada yang datang bukan trio yang ni. Jadi kalau aku pun sebenarnya susah juga. Dia sebab yang datang ni berkumpulan. Macam Cameron turun satu Cameron. Macam tim ada satu tim ni turun satu tim untuk bantu. Macam tu lah. Okay. Okay. So itu saja dari kami Sembang Luar Padang. So kalau korang viewers, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, korang boleh komen dekat social media kita orang ataupun boleh DM dekat IG dan juga TikTok kita orang Lera FC. So, jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum. Ta-ta-ta-ta-ta. Sponsor. Okay, terima kasih kepada sponsor kita, Carabao, Caroline, Boat, Crepe, SD Print, and Natra Crepe House. apa lagi ada lagi? Sponsor. Itu je Itu lah. je. Kalau ada yang nak sponsor lagi, boleh DM sampai dekat IG Lerak dengan TikTok. And then kepada yang mana nak join Lerak pun boleh DM juga. And then pastikan IG jangan private lah. Okay, kalau korang rasa korang apa benda korang nak tahu lagi tentang Lara FC, korang komen dekat ni DM ke apa ke, nak tahu tanya apa-apa, boleh jumpa. Macam ada satu tim ni Boss Sport Club kan. Boss Sport Club, Dia jumpa, dia tanya, bagus lah play management Kita kongsi dia apa kita dia belajar kita kan. memang mengimarahkan lagi social community bola sepak kita. Bagus. Sebenarnya kita pun belajar daripada orang yang lama-lama juga. So orang lama-lama pun membantu kita juga. So untuk last kali, pesan aku selalu cakap benda ni. Kat podcast lain pun aku selalu cakap, kau nak buat team, kau nak kekal nama, tolong jangan ubah nama team. Kalau dah nama team tu sayur je, jangan ubah. Logo boleh ubah, nama team jangan ubah. Bila kau ubah identity team, habis. Walaupun player sama tapi logo nama pun dah lain, habis lah. Memang kalau boleh kekalkan lah. Memang susah kita nak sustain team ni, tapi kalau kita nak buat team tu senang. Sebab nama paling senang orang ingat. Logo mungkin orang lupa, tapi nama tu sentiasa dalam ingatan. So, ya. Kekal dengan nama,